Apakah itu bateri nuklear? Hari ini kita akan bercakap tentang sejenis bateri yang sangat khusus dan kurang dikenali. Tetapi ia membekalkan kuasa kepada beberapa misi terpenting manusia. Bateri nuklear. Pernahkah anda terfikir bagaimana prop angkasa yang telah berdekad-dekad mengembara di angkasa boleh berfungsi begitu jauh dari matahari? Untuk memahami apa itu bateri nuklear, kita perlu terlebih dahulu memahami konsep asas yang menjadi dasarnya, perebutan radioaktif. Anda pasti pernah dengar tentang radiasi, bukan? Sebenarnya, radiasi dipancarkan oleh unsur-unsur tidak stabil yang coba menjadi lebih stabil. Apabila teras atom tidak stabil, ia akan memancarkan zarah dan tenaga secara spontan untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Proses ini dipanggil perebutan radioaktif atau perebutan nuklear. Apabila ini berlaku, unsur tersebut sering berubah menjadi unsur lain, kerana terasnya boleh kehilangan proton dalam proses itu. Tapi, apa kaitannya dengan bateri? Sebenarnya, semua tenaga yang dibebaskan semasa perebutan itu boleh digunakan untuk menjana elektrik. Bayangkan, satu proses semula jadi yang membebaskan tenaga secara berterusan, tanpa perlu dicas semula, tanpa bahan api luaran, hanya alam semula jadi melakukan tugasnya. Bateri nuklear juga dikenali sebagai penjana termoelektrik radioisotop atau RTG. Ialah peranti yang menjana elektrik daripada haba yang dibebaskan oleh perebutan radioaktif radioisotop. Tapi mari kita cuba permudahkan sedikit. Berbeza dengan bateri biasa yang menyimpan tenaga kimia dan melepaskannya secara beransur-ansur sehingga habis, bateri nuklear memanfaatkan tenaga semula jadi daripada perebutan unsur radioaktif secara berterusan. Tapi bagaimana sebenarnya ia berfungsi? Ideanya mudah. Apabila radioisotop mereput, ia membebaskan haba. Haba ini ditangkap dan ditukar kepada elektrik melalui proses termoelektrik. Bayangkan, bahan khas yang boleh menukar perbezaan suhu kepada elektrik. Apabila anda meletakkan bahan ini di antara sumber panas yang dihasilkan oleh perebutan radioaktif dan sumber sejuk seperti angkasa lepas, ia akan menghasilkan arus elektrik. Ia seolah-olah anda mempunyai matahari radioaktif kecil di dalam kapsul, sentiasa memanaskan sebelah bahan khas itu. Sekarang mari kita fahami dengan lebih baik bagaimana haba ditangkap dan ditukar menjadi elektrik. Radioisotop itu diletakkan di dalam kapsul perlindungan yang sangat berperisai. Radioisotop ini mereput secara semula jadi dan melepaskan zarah alfa atau beta yang bertembung dengan atom di sekelilingnya, menghasilkan haba. Haba ini tidak dibazirkan. Ia dipangkap oleh bahan yang dipanggil termokopel atau elemen termoelektrik. Termokopel pada asasnya adalah peranti yang dibuat daripada dua bahan berbeza yang disatukan. Apabila anda memanaskan satu sisi termokopel dan mengekalkan sisi yang satu lagi sejuk, elektron dalam bahan yang panas akan mendapat tenaga dan mula bergerak ke arah sisi yang sejuk. Pergerakan elektron inilah yang kita panggil sebagai arus elektrik. Semakin besar perbezaan suhu antara kedua-dua sisi termokopel, semakin besar arus elektrik yang dihasilkan. Di angkasa, bahagian sejuk termokopel menjadi sangat sejuk kerana angkasa adalah vacuum dan tiada udara untuk memindahkan haba. Ini mewujudkan perbezaan suhu yang sangat besar antara bahagian panas yang dipanaskan oleh perebutan radioaktif dan bahagian sejuk yang disejukkan oleh angkasa. Perbezaan suhu inilah yang menjadikan bateri nuklear sangat cekap di angkasa. Jika anda pernah berjumpa dengan kepingan Peltier yang digunakan dalam beberapa peti sejuk, sistem penyejukan dan penapis air, ia sebenarnya adalah termokopel. Cuma dalam kes ini, kita masukkan arus elektrik ke dalamnya untuk menghasilkan perbezaan suhu, di mana satu sisi menjadi panas dan satu lagi menjadi sejuk. Tetapi, jika anda putuskan kepingan Peltier ini, panaskan satu sisi dan sejukkan sisi yang lain, jika anda gunakan multimeter pada kepingan itu, anda akan lihat ia akan menghasilkan elektrik melalui perbezaan suhu antara kedua-dua belah. Radioisotop yang paling biasa digunakan dalam bateri nuklear ialah plutonium-238 dan nikel-63.
Plutonium-238 banyak digunakan dalam aplikasi angkasa kerana ia memancarkan zarah alfa yang agak mudah untuk dilindungi dan tidak membawa risiko radiasi yang besar jika peranti itu dimeterai dengan baik. Apabila plutonium-238 mereput, ia membebaskan sejumlah haba yang konsisten sepanjang bertahun-tahun. Ia mempunyai apa yang kita panggil sebagai separuh hayat selama 87 tahun. Yang bermaksud, dia mengambil masa 87 tahun untuk separuh daripada jumlah asal mereput. Ini memastikan bahawa bateri terus menghasilkan haba dan elektrik selama beberapa dekad. Manakala nikel 63 pula, ia memancarkan zarah beta dan digunakan dalam aplikasi yang lebih terkini dalam bateri berskala lebih kecil. Ia mempunyai separuh hayat selama 100 tahun, menjadikannya juga sesuai untuk aplikasi jangka panjang. Tetapi apakah kelebihan utama bateri-bateri ini? Ia boleh berfungsi selama beberapa dekad tanpa perlu dicas semula. Sementara bateri biasa hanya bertahan selama beberapa jam atau hari, bateri nuklear boleh membekalkan tenaga selama 50 tahun atau lebih, bergantung kepada radioisotop yang digunakan. Bayangkan sebuah bateri yang anda pasang pada peranti dan anda tidak perlu risau tentangnya selama setengah abad. Tetapi anda mungkin tertanya-tanya, di manakah bateri-bateri ini sedang digunakan? Jawapan yang paling mengagumkan adalah di angkasa lepas. Prob angkasa Voyager 1 dan Voyager 2 yang telah dilancarkan pada tahun 1977 dan masih menghantar data ke bumi dikuasakan oleh bateri nuklir. Voyager 1 berada lebih daripada 26 bilion kilometer dari bumi, bersamaan dengan 1 hari cahaya dari bumi. Di satu kawasan di angkasa, di mana cahaya matahari sangat lemah, sehingga panel solar tidak dapat menjana tenaga yang mencukupi. Tanpa bateri nuklear, prob-prob ini sudah lama berhenti berfungsi. Contoh lain yang mengagumkan ialah rover Curiosity yang telah meneroka Marih. Ia juga telah dikuasakan oleh bateri nuklear sepanjang misinya. Di permukaan Marih, cahaya matahari terlalu lemah untuk panel solar menjana tenaga yang mencukupi, terutamanya semasa ribut debu yang boleh berlarutan selama berminggu-minggu. Bateri nuklear memastikan rover terus berfungsi walaupun dalam keadaan yang sangat ekstrim ini. Selain misi angkasa lepas, bateri nuklir juga mempunyai aplikasi dalam bidang perubatan. Beberapa alat pacu jantung, sebagai contoh, pernah menggunakan bateri nuklir pada masa lalu, yaitu pada tahun 1970-an, memastikan peranti itu berfungsi selama bertahun-tahun tanpa perlu pembedahan untuk penggantian. Namun, akhirnya bateri nuklir ini digantikan oleh bateri litium kerana kos bateri nuklir yang tinggi dan keusangan lita elektronik pada masa itu. Pada masa kini, para penyelidik sedang membangunkan aplikasi baharu untuk bateri ini dalam sensor di kawasan terpencil, robot penerokaan dan juga sekali lagi dalam peranti perubatan yang boleh ditanam. Bayangkan sensor yang diletakkan di kawasan terpencil di Antartika untuk memantau perubahan iklim. Sensor ini perlu berfungsi selama bertahun-tahun tanpa penyelenggaraan di persekitaran di mana mustahil untuk menukar bateri secara berkala. Dan bateri nuklir akan menjadi sempurna untuk aplikasi ini. Penyelidik dari China baru-baru ini telah memperkenalkan prototipe baharu bateri nuklir hybrid yang menggabungkan pereputan radioaktif dengan teknologi fotovoltaik, menjanjikan untuk meningkatkan lagi kecekapan peranti-peranti ini. Penyelidik dari Rusia juga sedang membangunkan teknologi bateri nuklir baharu untuk digunakan dalam bidang perubatan dan perjalanan angkasa lepas. Tetapi ada aspek penting yang perlu kita jelaskan. Sebuah bateri nuklir bukanlah reaktor nuklir miniatur. Ia tidak menghasilkan tindak balas berantai seperti dalam reaktor nuklir. Sebaliknya, ia hanya memanfaatkan haba semula jadi daripada pereputan radioaktif. Ini bermakna risiko letupan atau tindak balas yang tidak terkawal hampir tidak wujud. Dan itu pun jika bekas yang mengandungi unsur tersebut kekal tertutup rapat. Perbezaan ini adalah sangat penting. Dalam reaktor nuklir, Anda mempunyai tindak balas berantai di mana neutron menyebabkan pembelahan nukleus, yang membebaskan lebih banyak neutron, yang menyebabkan lebih banyak pembelahan dan seterusnya, dalam proses yang boleh dikawal atau tidak terkawal. Dalam bateri nuklir, Anda hanya mempunyai atom yang mereput secara semula jadi, tanpa sebarang tindak balas berantai. Ia seperti perbezaan antara unggun api yang terkawal dan kebakaran hutan. Selain itu, bateri nuklir moden direka dengan pelbagai lapisan perlindungan. Radioisotop itu dikapsulkan dalam bahan yang menghalang radiasi, menjadikan peranti itu selamat untuk dikendalikan dan diangkut.
Tapi di situ timbul persoalan. Kenapa kita tidak gunakan bateri nuklear untuk semua benda? Jawapannya terletak pada beberapa faktor. Pertama, kos pengeluaran sangat tinggi. Sebuah bateri nuklear berharga puluhan ribu dolar, manakala bateri biasa hanya berharga beberapa dolar sahaja. Kedua, terdapat peraturan yang sangat ketat mengenai pengangkutan dan penggunaan bahan radioaktif. Ketiga, untuk kebanyakan aplikasi di darat, sumber tenaga lain adalah lebih praktikal dan mudah diakses. Bateri nuklear dihaskan untuk situasi di mana pilihan lain tidak berfungsi, seperti dalam misi angkasa lepas jangka panjang atau di persekitaran ekstrim di mana sumber tenaga lain tidak boleh digunakan. Jika Anda perlu membekalkan tenaga kepada jam dinding di rumah Anda, bateri biasa adalah jauh lebih praktikal. Tetapi jika Anda perlu membekalkan tenaga kepada sensor di marikh selama 10 tahun, bateri nuklear adalah penyelesaian yang sempurna. Jika Anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Nak tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan? Imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan kemahiran yang akan membezakan kerjaya Anda. Jadi, adakah Anda sudah tahu tentang teknologi ini? Adakah Anda pernah dengar tentang bateri nuklear yang membekalkan tenaga kepada probe angkasa selama lebih 40 tahun? Aplikasi mana yang Anda rasa paling menarik? Penerokaan angkasa, perubatan, atau pemantauan alam sekitar? Tinggalkan komen di sini sebab saya nak tahu. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu Anda. Dan kalau Anda nak menyokong kami, tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa Anda di video seterusnya.